Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dalam video kali ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan based on apa yang kita belajar. Okay, based on apa yang kita dah belajar, bagaimana kita nak gunakan benda tu di dalam ChatGPT. Alright. So, saya dah sediakan satu prompt. Okay, saya dah sediakan satu prompt ChatGPT. So, yang ni saya akan letak dekat bahagian URL dekat bawah video ni. So tuan-tuan dan puan-puan boleh download nanti atau boleh buka dokumen ni dan just boleh copy. Right. So step dia mudah tuan-tuan dan puan-puan. You copy je semua yang dah saya bagi dalam dokumen ini. So semua business boleh pakai. Okay, insyaAllah. So first thing first, you buka ChatGPT dan make sure you dah ada GPT assistant. Okay. So pertama sekali you panggil Aira. Okay, you panggil Aira. Okay, you paste je kat sini. Alright. So kat sini ada sikit je bahagian yang kena isi, maklumat bisnes je. Okay. Yang lain-lain tak payah isi. Dia ada ni prompt ni saya yang createkan lah. Okay, saya createkan supaya you boleh paste je nanti dekat ChatGPT. So you cuma perlu jawab je benda ni. Alright. So contohnya prompt yang pertama, saya buat satu demo untuk saya jual produk kopi. Okay, contoh kopi. Okay, let's say kopi Moringa. Okay, harga 4 kotak RM189. So margin kasar RM45. Okay, target umur jantina 40 tahun ke atas. Okay, masalah utama pelanggan kecil manis, darah tinggi, badan selalu rasa letih. Okay, badan selalu rasa letih. Lepas tu tulislah apa-apa yang berkaitan dengan masalah. Takut nak minum kopi yang ada gula putih, tapi nak kopi yang sedap. Okay. Hasil yang pelanggan mahukan, nak tenaga tambahan sepanjang hari, nak rasa lebih bertenaga, nak minum kopi tanpa risau pasal gula. Okey. Kenapa mereka beli? Kenapa mereka beli? Secara emosi. Takut nak status, nak jimat. Okey. So nak jimat sebab beli 4, harga murah, dan nak kesan rasa badan lebih bertenaga. Contoh. Okay, so model jualan WhatsApp, website atau hybrid. Okay, hybrid ni dua-dua lah, website dengan WhatsApp. So saya pilih website je. Alright. So lepas tu tekan je send. Okay, tekan je send. So dia akan cuba jawab, okay, berdasarkan prompt yang saya dah create ni. Alright. Okay. So dia akan bagi tahu. So impulse buyer. Okay. Okay, ciri kenapa wujud dominan, tidak dominan untuk produk ini. Okay. Consultation buyer. Alright. Analytical buyer. Alright. So dia akan bagi 3 jawapan macam ni. Alright. So dia akan bagi tahu kat kita kesimpulan consultation buyer adalah yang utama, analytical buyer yang kedua, impulse buyer yang minor. So you boleh fokuskan mana yang you nak fokus. Okey, contoh macam saya ada jual kopi ni. Okey. Tetapi disebabkan kopi ini adalah sebuah produk yang mana fighter. Okey, yang mana fighter maknanya ramai orang jual, lebih pada 40-50 orang rasanya RNX. Okey. Jadi consultation ni banyak dah orang buat, analytical banyak orang buat. So saya ni kira nak fokus on hard sell saja. Okey, jadi saya juga boleh bagi tahu dia. Okey, sekarang ni aku decide nak fokus produk ini hanya kepada impulse buyer. Okey, bagi aku plan. Alright. Okay, so ini yang saya buat lah untuk produk kopi ni. Contohnya saya nak fokus kepada impulse buyer je. Maknanya saya nak fokus kepada orang yang nak beli cepat-cepat je. Sebab consultation apa tu semua, sebenarnya produk ni bagus. Kalau nak buat consultation and nak target consultation buyer semua bagus. Tetapi disebabkan produk ni saya join lambat.
Dan orang dah ramai dah run ads macam-macam kan. So saya tak nak buang masa pergi buat consultation apa semua. Saya nak terus skip, saya nak terus jual je. Okay, sebab Meta Ads sekarang ni dah tak sama macam dulu. Okay, so kalau dulu kita maybe kena buat balik everything, funnel yang khas untuk kita. So that's why wujudnya program The Hybrid Black Print ni, sebab saya nak nampakkan kepada anda. So pada era sekarang ni, dengan Andromeda punya update ini, kita dah boleh terus get attention daripada audience yang sama, yang mana kompetitor kita dia target iklan kat orang tu. So kita pun boleh dapatkan attention daripada mereka dengan produk yang sama. Alright. So step 1, okay, dia buat definisi impulse buyer. Alright. So kita boleh je copy benda ni semua. Okay, just untuk rujukan, copy, you letak kat satu spreadsheet. Okay, letaklah kat satu Google Sheet. Okay, yang mana akan jadi rujukan kita di masa akan datang. Contohnya macam ni. Okay, and then kita tengok step 2, positioning strategy. Kita buang angle, rawat diabetes ni semua kita tak payah fokus. Kita fokus kepada upgrade kopi harian, bukan suplemen, bukan rawatan, tapi kopi alternatif. Just nak jual kepada orang yang nak minum kopi. Okay, so core angle untuk impulse buyer. Okay, angle switch, angle value stack, ini dia terus boleh bagilah. Alright, so berdasarkan apa yang dia dah bagi ni, you tak payah nak baca banyak-banyak pun tak apa. Okay, step kedua, okay, you boleh panggil assistant nama Ava ni. Okay, sekarang, okay, based on data di atas, okay, keluarkan 3 angle pain, 3 angle outcome dan 3 angle identity. Okay, so kita nak target impulse buyer. So kita minta dia keluarkan, sebab benda ni actually kalau you nak fikir pun boleh je, tapi kalau you pakai AI lagi senang lah. To be honest dengan tuan-tuan dan puan-puan, jujur bercakap, pada era sekarang ni saya memang buat kerja 100% pakai AI. Tak ada masanya nak pergi fikir manual-manual, sebab kita nak laju. Alright, bukan sebab kita nak buat kreatif banyak, bukan. Okay, bukan sebab kreatif banyak, tetapi kita nak laju, kita nak buat kerja cepat. Alright, so tengok 3 angle pain letih walaupun dah cukup tidur. Okay, so saya akan copy je semua yang dia bagi ni. Okay, so saya akan letak kat satu spreadsheet. Contohlah saya buat macam ni. Okay, you buat lah macam mana you nak buat, macam mana yang senang untuk you tengok. Okay, so angle 1 pain, letih walaupun dah cukup tidur. Angle 2 pain, takut gula naik tapi masih nak minum kopi. Angle 3, badan cepat penat tengah hari. Alright, so angle outcome pun benda yang sama, kita copy je. Alright, so saya tak study pun lah basically. Okay, saya tak study pun basically apa yang dia bagi ni. Alright, sebab bagi saya macam, kalau bab copywriting, bab angle, ini semua memang this is the right tools lah. Okay, cuma AI bukan tempat yang sesuai bagi pendapat saya untuk you nak tanya berapa bajet, macam mana nak buat structure, nak scale up ke scale down. Maybe dia bukan satu medium yang sesuai lah. Okay, so alright, okay, so dia dah keluarkan 3 angle bagi setiap satu ini. Alright, so maybe dia ada bagi juga strategic summary. Dia kata untuk cold traffic pakai pain, retarget pakai outcome, scaling pakai identity. So yang ni semua benda yang AI ni, you tahulah, kita minta satu benda, dia bagi 5 benda. Okay, dia cuba nak sentiasa jadi lebih pandai daripada kita. So banyak orang yang dia terlalu ikut AI pun at the end of the day dia tak boleh jaya juga kan. So kita tak payah terlalu ikut AI, kita buat ikut apa yang kita belajar. So asasnya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita dah tahu, kita dah ada satu produk. Okay, kita dah ada satu produk. Okay, so saya tulis dekat whiteboard ni. Right, so basically tuan-tuan dan puan-puan, okay, tak kisahlah apa niche yang you buat. Okay, saya akan sediakan banyak contoh untuk semua niche supaya you dapat gambaran. Right, so sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, first thing first adalah kita nak identify. Okay, identify. Okay, ataupun saya tulis senang je, buyer behavior. Okay, so saya nak tahu
orang macam mana yang saya nak target sekarang ni. Sebab apa? Bila saya clear dengan orang macam mana yang saya nak target, saya tahu bila saya keluarkan angle ni dia still konsep sama je. Angle 1, 2, 3 kan. Okay. Tetapi ad kreatif kita akan berdasarkan kepada buyer behavior. Ad kreatif ni dia memang angle. Angle yes, is still angle. Contohnya angle pain, angle outcome, angle identity. Tetapi untuk buyer behavior yang berbeza, dia ada kreatif yang berbeza. Okay. So katalah sekarang ni saya nak target kepada impulse buyer. So bila saya nak target kepada impulse buyer, saya fokus kepada pain, outcome, identity. Tetapi mungkin lebih ke arah menjual. Okay, lebih ke arah menjual, lebih ke arah hard sell. So itu je basically apa data yang tujuan kita nak dapatkan. Alright. Okay, so dah siap sampai kita dah dapat angle. And now next step is very simple. Apa yang kita nak buat adalah kita nak pergi keluarkan ad kreatif dan copywriting. Okay. So ad kreatif you boleh start design. Okay, contohnya kalau you nak guna AI ChatGPT juga. Okay. So sekarang ni yang pertama kita ambil, okay, kita copy je balik angle paint. Okay, copy je balik. Alright. So kita panggil adalah, okay, buat ad kreatif untuk target audience impulse buyer dan fokus kepada angle. Okay, kita paste angle kita kat bawah tu. Okay. Okay, so dia akan bagi ad kreatif lah. Okay, so kalau you nak buat video, alright, so dia dah bagi video. Okay. So kalau nak buat poster, okay, boleh buat poster. Alright. Alright. So katalah ini poster yang dia bagi. Okay. So copy je poster design direction ni. Okay. Dia dah bagi dua version lah. Okay. So kita pakai Nora. Boleh lah. Cuma saya tak pakai ChatGPT. Okay. Saya akan tunjuk kat tuan-tuan dan puan apa yang saya pakai dalam video yang akan datang. Alright. Okay. So dia akan keluarlah benda-benda ni semua. Alright. So kalau you rasa macam complicated nak design pakai ChatGPT ni, you design je lah sendiri pakai Canva. Okay. Okay. So kita beritahu dia buatkan terus. So kita beritahu terus buatkan terus design untuk kreatif ni. So dia akan design. So once dia dah design ni, kadang-kadang okey lah benda tu kan. So kalau tak okey, kalau tak okey kita kena redesign balik lah. So let's say kita buka satu template yang square siap. Okay. So kalau untuk video, okay, sementara dia buat tu kita cerita pasal video. So let's say you nak buat satu video. Okay, you ikut je lah apa yang dia ajar kat sini. Okay. Dan insyaAllah memang saya dah test. So far memang okay je. Kreatif yang dia bagi ni memang boleh pakai lah. Okay, sebab dia dah ada direction, dia ikut kita daripada awal. Okay. So alright. Kreatif. Okay, video tadi dia bagi kat sini. Okay. So bangun pagi rasa lemah walaupun tidur 7 jam. So kita cakap pasal problem. Tak buat kerja berat pun, tapi badan macam tak bermaya. Masuk pukul 11 pagi je dah rasa nak baring balik. Okay. So saya tak ubah rutin pun. Saya cuma tukar kopi pagi saya daripada kopi biasa kepada kopi moringa. Rasa dia tetap sedap tapi badan lebih ringan. Tak rasa crash cepat. So sekarang ni ada promo 4 kotak RM189. Siap ada hadiah, free gift, scan. So klik kat bawah ni, terus cuba sekarang. Itu kalau buat video simple je. Okay, less than 30 second punya video pun dah boleh convert sale. Right. Tetapi kalau you rasa tough untuk buat video, okay, untuk tahun 2026 ni memang bagi pendapat saya poster is still boleh buat, relevant dan boleh convert sale. Alright. So okay.
So ini gambar yang dia buat, bagi saya is really good to go dah. Okay. So cuma satu benda yang saya rasa mungkin kurang lah. Okay, mungkin kurang dekat sini adalah gambar produk lah. Okay. So gambar produk itu sendiri. Jadi kita boleh cari gambar produk. Okay. Ada tak gambar produk? Sebab produk ni saya tak banyak edit pakai Canva. Saya pakai satu lagi tools. Sekejap lagi saya share dalam video yang akan datang. Okay, contoh ni. Cuma ini dah tak ada shaker lah sekarang ni. Contohnya kopi madat ni. Okay. Okay. So let's say lah, janji kita kena bagi pendapat saya lah. Kalau boleh kena bagi nampak gambar produk. So carilah yang mana cantik. Alright. So dah siap kreatif pertama. So daripada kreatif pertama ni, okay, kita download. So kita akan buat beberapa step lah. Okay. So tadi tu untuk angle paint. Tidur 7 jam tapi bangun pagi masih lemah. Kan? Alright. Badan cepat penat. Ni letih walaupun dah cukup tidur. Okay. So kat sini you buatlah satu kolom add creative. So kat sini you buat satu kolom copywriting. Alright. So macam mana cara you nak test add creative ini? Okay, for example, kita buka aja kat sini. Okay. So sekarang ni tools yang ketiga adalah kita panggil Lexi. Alright. So you prompt dekat dia macam ni. You upload dekat dia gambar ni balik. Ni cara habis memang totally pakai AI punya. Okay, you upload dekat dia. Okay. Okay, bagi aku 5 copywriting. Okay. Untuk iklan ini fokus kepada angle. Okay, angle apa tadi yang kita paste awal-awal tu, kita paste balik. So sebab tu kita kena buat satu demi satu angle. Okay. Ni angle ni. Okay. Fokus kepada angle. Okay. Bagi aku 5 copywriting. Okay. 5 CTA headline dan 5 description. Okay. Lepas tu, kalau nak lagi kemas, yang ni add on. Buatkan, okay, mengikut 5 level of awareness. Okay, kalau nak lagi kemas. Tapi kalau tak nak buat 5-5 hard sell pun boleh. Alright. Ni contoh. Alright. So, sementara dia tengah buat, saya akan buka Ads Manager. Sekejap. Alright. So, kita tunggu dia dah buat copywriting. Okay, dia dah buat copywriting. Alright. So, okay, ini copywriting dia lah. So, cara yang propernya adalah you boleh copy semua copywriting ni dan letaklah dekat sini. Letak dekat bahagian copywriting. Add creative you masuk kat sini. Kalau you nak senang monitor lah. Okay. So, cuma dalam video ni saya tak tunjuk lah you nak letak add creative, copywriting kat sini kan. Sebab ini pun dah 18 minit. So, saya tunjuk terus macam mana saya akan publish ads. Contohnya, okay, saya akan run satu campaign yang baru. Let's say lah saya nak testing angle. Okay. So, okay, saya letak nama campaign. Okay, saya akan copy je nama yang sebelum-sebelum ni. Okay, hari ni 15 hari bulan 2 waktu video ni dirakam. Okay, so sekarang ni prospecting, test angle. Okay, paint. Okay, so test angle paint. So saya nak test satu angle, sebab saya buat e-com kan. So saya buat e-com, saya nak test satu campaign, satu angle. Alright. So add creative dalam dia mungkin ada beberapa lah. Okay. So saya letak campaign budget RM60. Okay. You nak letak 100 pun letak lah. Okay. So macam biasa, copy nama campaign balik. Okay. Saya letak kat sini. Maximize number of conversion, purchase. Alright. So okay, dekat sini saya akan switch setup. Okay. Okay, saya guna yang exclusion. Okay, saya akan exclude orang-orang yang dah beli. Okay.
180 hari purchase. Dan saya nak test angle ni, saya nak exclude semua orang yang dah pernah masuk website ini. Okay, cuma kat sini saya rasa saya tak create audience sebab saya tak buat begitu detail lah untuk produk ni. Okay, so okay, let's say saya nak exclude sekarang ni. Okay, saya create satu audience. Okay, nama dia 180 days website visitor. Okay, dan okay, so dia kena duduk kat exclude lah. So dekat bahagian exclude ni, kita exclude purchase dengan visitor. Okay, so dah siap. Dan umur audience saya nak target umur 40 dan orang yang boleh beli kat website hingga 58 lah. Umur 65 tu mungkin dia dah beli kat WhatsApp. Okay, so kalau dulu memang kita letak broad sampai 65, tapi now mostly saya test dengan umur yang macam ni is more profitable lah. Alright, so saya ajar tuan-tuan dan perempuan apa yang saya buat lah sekarang ni. Okay, dan Alhamdulillah bagi saya the result is good. Kalau tak good, tak adalah modul ni. Okay, okay, so you letaklah nama bersesuaian dengan apa angle. Okay, alright. Okay, so kat sini dia keluar yang message ni sebab apa? Sebab Meta sekarang ni dia memang paksa untuk guna marketing message ni. Cuma saya tak setting benda-benda ni lagi lah. Dan saya tak rasa nak guna pun marketing message untuk produk ni. So ignore je benda-benda tu. Okay, so URL saya ni. Okay, ni website yang saya buat untuk impulse buyer untuk produk ni. Very simple, memang hard sell terus. Memang target untuk nak jual. Okay, tak ada nak cerita panjang-panjang. Okay, so saya upload je kreatif. So whenever you upload satu kreatif, okay, upload. Okay, okay, let's say lah saya ambil semua ni square. Okay, biasanya untuk produk ni saya akan guna muka ustaz lah. Okay, alright. Cuma copywriting ni dia tak ada apa, tak ada URL website. Okay, tak apa. So saya copy. Okay, ni copywriting yang pertama. And then okay, CTA headline. CTA headline dia bagi apa? Oh, dia bagi 5 setiap satu. Padahal saya nak 5 copywriting, 5 CTA. Okay, tak apa. Okay, yang ni saya copy daripada headline sebab dia start dengan phrase kan. Kalau kat sini bolehlah kita ambil unaware semua ni. Alright. Dia ada pattern interrupt, dia pakai pattern interrupt. Alright, so next. Yang kedua, okay, tidur 7 jam tapi bangun masih lemah. Okay. And then yang ketiga, cuma ni style copywriting dia ni, dia buat semua yang ada kurungan ni. Okay, tak apa. Kita next, kita boleh prompt beritahu kat dia macam ni. Okay, copywriting tu cuba buat dalam pelbagai jenis format. Jangan semua sama. Kalau boleh, masukkan pattern interrupt, masukkan emoji. So bagi tahu. Okay, so AI ni you jangan 100% ikut sangat. Sebenarnya you boleh bagi tahu kat dia macam ni. Okay, so yang ni mungkin dah tak berapa cantik lah. Okay, contoh stop kejap. Stop kejap ni memang saya tak suka pakai. Okay, so saya akan copy daripada bawah ni. Okay, lepas tu kita boleh bagi tahu, masukkan URL website aku dalam semua copywriting dekat bawah. Okay, so ni pun dah 24 minit lah. Tak apa saya tunjuk detail kat tuan-tuan dan perempuan. Okay, ni sebab dia tengah buat ni. Okay, kita send balik. Masukkan URL website aku dalam semua copywriting dekat bawah. Okay, Allah, dia buat pandai. Itu bukan website aku, ni URL website. Okay, ni URL website. Okay, sebab apa saya suruh dia masuk URL website? So senang lah, saya tak payah nak adjust dah.
Okay. Okay, so copywriting yang pertama kita tukar balik sebab kita dah suruh dia ubah. Cuma you tengok lah, kalau copywriting ni tak sesuai. Contohnya kalau kau, saya tak suka pakai kau sebab kita cakap dengan umur 40 tahun ke atas. Kalau ibu ayah umur 40 lebih, okey lah sikit kan. Tidur 7 jam tapi bangun rasa macam tak tidur langsung. Ramai fikir normal, sebenarnya badan tengah bagi signal. Bukan sebab umur semata-mata. Kopi biasa bus sekejap, ramai dah tukar kopi moringa. Okey, so siap. Okay, copywriting yang kedua. Kenapa aku letih sangat ni? Padahal, okay. Alright, so copywriting kedua. Siap. Copywriting ketiga. 3 tanda kopi pagi kau. Okay, kita beritahu dia. Lepas ni, kalau untuk produk ni, jangan guna bahasa kau-kau. Orang-orang tua ni kena lembut. Cakaplah ibu ayah ke, tuan-puan ke, anda ke, beritahu. Kita kena ajar AI ni. Dia bukan pandai sangat pun. Okay. Okay, so kita copy je dulu. Copy ni, alright. Copywriting ketiga, paste kat sini. So cuma kita tukar 3 tanda kopi pagi anda. Buat badan cepat letih. Lepas minum rasa okey tapi 2 jam belum mengantuk. Kalau ada 2 daripada 3 ni, maybe dah masa tukar kopi, bla bla bla. Okey, cun. So yang keempat, dulu pukul 9 pagi dah lesu. Okey. Alright. So copywriting keempat. Copywriting kelima, dia sekali dengan hard sell. Okay, ni walaupun untuk retargeting punya copywriting, tepek je sini, tak ada masalah. Okay, this is the power of sekarang punya Andromeda. Alright. And then CTA headline. Okay, so CTA headline macam tadi dia dah buat tapi tak berapa apa. Boleh lah kita ambil je ni. CTA headline ni ada 5. Okay, so saya letak kat sini. Yang pertama, cuba sendiri hari ini. Okay, yang ketiga, jangan tunggu lagi. Sebab apa? Dia memang fokus on impulse buyer. Okay, so CTA dia memang bunyi dia memang nak jual lah. Okay, so description. Okay, description tadi semua sama. Okay, boleh description ni boleh ringkas macam ni pun tak ada masalah. 3 tanda tenaga tak stabil. Sebab benda-benda ni dia akan bertukar di dalam kita punya iklan nanti. Kadang-kadang dia keluar ayat ni, kadang-kadang dia keluar ayat ni. Okay, alright. So once you dah letak 5, 5, 5, kalau you nak buat 3 copywriting, 3 CTA pun tak ada masalah, boleh je. Okay, so satu lagi benda yang menarik untuk Meta sekarang ni, whenever you dah publish ad kreatif jenis poster, so dia akan cadangkan dengan beberapa suggestion ad kreatif yang dia buat lah. So mana yang you rasa macam okay, yang ni kita tengok tulisan tak berapa boleh baca. Yang ni boleh, yang ni boleh pakai. Yang ni ada muka macam tak berapa nak sesuai dengan audien. Ni boleh pakai walaupun tak ada gambar kopi yang kita nak. Ke saya silap upload tadi? Mungkin saya upload gambar yang apa? Saya silap upload. Saya kena upload yang saya dah edit tadi. Saya kena upload yang saya dah edit tadi. Saya silap upload yang tanpa kopi. Sebab tu dia keluar tak ada suggestion langsung. Okay, so bila you dah upload media ni, satu lagi benda yang saya nak mention. Okay, crop ni ambil semua square je. Okay, so text ni kita dah masukkan semua. Okay, and then dekat creative setup ni satu lagi. Okay, you scroll kat bawah ni, make sure site link off, branding off, website highlight ni pun kalau boleh off je. Okay, website highlight ni pun kalau boleh off je. Tutup je. Okay, so upload media, crop, text masukkan. Kalau copywriting tak nak masuk kat sini, nak masuk depan ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, so image generation,
Alright. So dia akan keluarkan beberapa. So you tengok mana yang rasa macam okey. Ni macam okey. Oh, yang ni dia buat macam pakcik ni tengah pegang kopi tu. Okey. Ni okey. Tengok headline sama. Ni dia tukar ni, Madat Lab Coffee lemah. Jangan. Okey, tidur 7 jam, bangun masih lemah. Boleh. Ini boleh. Ni boleh. Ni cun boleh. Okey, ni boleh. So you tengok lah mana yang you rasa boleh. Kadang-kadang saya tengok semua okey, semua saya ambil. Right. So tekan next. Okay. So dekat sini semua you turn on kecuali product tag. Okay, product tag ni kita tak on sebab kita tak pakai katalog. Dan kita tak turn on katalog. Dua tu je. Yang lain semua on. Okay. So dah siap. Okay. So macam saya ada pakai True ROAS. Okay. Saya ada pakai True ROAS. So saya akan masukkan saya punya UTM setting ni. Saya akan masukkan saya punya UTM ini. Okay, kejap. Okay. So kita copy je UTM ni. Kalau macam saya pakai lah True ROAS ni kan. So saya letak dekat URL parameters ni. Okay. Lepas tu dah siap. Ni iklan yang pertama lah. So saya tekan publish. So nanti saya keluarkanlah iklan kedua, iklan ketiga. So saya letak dalam satu kempen. Okay. So macam kat sini contoh kita tengok hari ni. So ada yang 4 pecah, ada 3 pecah. So kita tengok iklan mana. Sebab ni memang saya target impulse buyer. Okay. So macam ni saya buat single je. Okay. So tengok yang hari ni convert. Kalau tengok last 7 day. Okay. Mostly yang convert yang ni lah. Okay. So nampak dia pakai macam-macam suggestion. Fokus kepada pre-Ramadan, beli 4 cuma 1. Okay. City headline dia pun hard sell. Tembak je. Okay, lepas tu satu lagi kempen. Yang ni. Okay. So yang ni saya pakai flexible. Flexible ni macam mana? Okay, flexible ni dalam satu, saya ada tunjuk dalam bonus macam mana nak buat flexible. Okay, so dalam satu kempen ni ada 10 kreatif. Dan copywriting saya pakai satu je kali ni. Saya pakai satu copywriting yang sama je. Okay. Alright. So far okay. Ini yang saya ada test baru-baru ni kot. Ini saya test based on angle. Kalau kita tengok maksimum lah senang. Saya pun tak tahu bila saya run. 6 hari bulan 2 baru ya. Okay. So dalam banyak-banyak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selalu saya run 5 lah. Tapi hari tu saya AI tu buat 6. Saya run 6 lah. Okay, so far tengok daripada 6 ni. Okay, tengok lah. Okay, yang ni biar message warning ni yang saya cerita pasal dia suruh connect WhatsApp tu lah. Okay, so tengok macam ni dah spend RM35 tak convert, tutup je. RM34 tak convert, tutup je. Yang ni RM19. Okay, nak tutup pun boleh, tak nak pun boleh. Sebab saya tak nak scale dia ke kempen baru. So saya tutup je yang mana tak convert. Sebab dah berapa hari ni, 2 ni je convert. So fully spend budget kat sini lah. Okay, kalau tengok ad kreatif yang convert ni, yang paling banyak dan ROAS tinggi ni. Okay, so kreatif dia simple macam ni je. Okay. Tengok copywriting dia sebaris macam ni ya. Okay. Itias sebelum Ramadan. Ni poster ni AI yang buat. Nanti saya tunjuk dalam next video macam mana nak buat. Alright. So this is how you nak publish you punya campaign split test. Dan yang mana tadi saya buat tu memang saya publish lah. Saya betul-betul publish lah. Okay. Dia tengah loading kot. So nanti maybe kalau ada hari-hari lain saya buat video, saya boleh tunjuk lah. Ni yang baru publish tadi, test angle. So tengoklah apa yang nak jadi. Okay. So macam yang kat sini tadi. Okay. Actually saya ada test kat sini pun. Actually this is a testing. Cuma saya test pelbagai kreatif dalam satu kempen. Ni umur 40, badan cepat lengur. Yang ni Ikhtiar sebelum Ramadan. Ini ikhtiar sebelum Ramadan juga, tapi dia berbentuk macam hard sell lah. Okay, kita fokus on promo Ramadan.
Yang ni fokus on formulasi terbaru ekstrak moringa. Yang ni dulu aktif, sekarang jalan sikit pun lenguh. Tapi so far nampak data yang convert adalah yang ni lah. Okay, dua ni lah, satu yang jalan lenguh, satu yang ATR Ramadan tadi. Dan create poster ni semua AI yang buatkan. Okay, so saya boleh generate satu hari 100 poster. Jadi kalau untuk produk-produk fighter yang saya tak buat video sendiri, yang memang kita fokus on jual je, tak ada masa nak buat video sebab saya tak 100% fokus on produk tu, saya akan pakai poster. Okay, video-video HQ saya pakai jugalah, tapi kurang lah. Alright, so far kalau tengok kat sini okey lah, spend 17,000 dalam masa saya baru run balik lepas lama cuti hari tu. Average ROAS masih 3 lah. Cuma baru-baru ni dia start drop lah. Baru-baru ni dia drop sikit. Okay, tapi still maintain lah 3. Baru-baru ni dia drop sikit sebab isu viral Siapa yang tahu lah, saya tak mau cakap lah. Okay, so insyaAllah itu saja untuk tutorial penggunaan ChatGPT, GPT Assistant ini. So saya tak tunjuk detail nak bina satu-satu, saya tunjuk satu je. So you tahulah how to go on the second step, third step. So make sure you download prompt yang saya bagi ini dekat bahagian bawah. Saya bagi URL. So once you dah download, nanti you boleh guna prompt ini dekat dalam ChatGPT you. Make sure ada GPT Assistant juga. Okay, terima kasih. Kita jumpa dalam video seterusnya.